Dengarkan kata-kata saya. Ada dua waktu manusia tak patut derita. Pertama, masa lalu yang tak boleh diulang. Kedua, masa depan yang belum pasti akan datang. Sehingga kan manusia hilang bahagia hari ini, saat ini. Pertama, dia duduk fikir, duduk ulang balik, duduk recall balik benda-benda sedih yang lepas. Walaupun satu saat yang baru berlalu, tak boleh kita ulang. Memang betul, pengalaman pahit itu membentuk diri kita hari ini. Itu bagus. Tapi bukan membantut. Dia boleh bentuk diri kita bagus. Jadi lebih tenang, lebih kuat, lebih sabar, lebih berani, lebih cekal, lebih kental. Bagus. Tapi bukan membantutkan kita hari ini. Ramai orang nak move on, tapi dia masih belenggu ikat leher dia dengan masa lalu. Kan? Dia asyik ulang. Saya masa kecil, saya jadi mangsa sumbah maram contoh. Memang itu sangat berat. Tetapi perkara itu dah berlalu. Move on. Saya dulu kena bully, teruk begini-begini. Saya bukan meremehkan ujian sesiapa pun. Saya pun ada ujian saya. Tuan puan ada ujian. Tetapi ujian itu, ke asbab ujian itulah kita jadi seperti hari ini. Lebih kuat, lebih tenang, lebih berani. Bersyukur. Percayalah kita lebih berterima kasih kepada ujian berbanding nikmat. Percayalah kita jadi lebih baik kerana ujian bukan kerana nikmat. Percayalah kita, kalau kita betul-betul faham, kita berterima kasih kepada Allah di atas ujian yang telah Allah berikan. Kerana itu kita jadi lebih kental, lebih kuat, lebih teguh, lebih tenang menghadapi masa akan datang.